Kita nak gerak Thailand. Kita tinggal nak pergi check in kat atas. Thank you bro, thank you bro. Thank you so much bro. We appreciate it. Damn. Guess what? Kita boleh tersalah. Patutnya ni kita boleh tersalah. Aku tak tahu nak buang sampah yang ni. Sebab sini tak ada sampah. Tak ada. Atau kau ada idea? Aku nak buang sampah ni. Patut jenuh kan? Patut jenuh kan? Satu. Sini. Kejap jangan kalau kejap So sekarang kita dah boarding. I'm gonna continue my vlog kat sini. Right. Bukan tahu Dan pinjam. Boleh ke tak boleh? Apa benda pula? Aku pinjam BTS tu marah semua boleh? Asal pinjam kepala saja tak boleh? Asal? Kau asal mana? Kau orang mana? Kau tahu sejarah India? Tak tahu? Aku pun tak tahu kan aku nak cerita apa. Sekarang kau bagi kepala saja. Kau nak buat vlog kat aku? Aku buat vlog. okay, so right now yep, Phuket guys. Yeah, dah sampai guys. And sekarang ni aku ada dekat what we call this place is tapi kat belah tepi-tepi ni ada jual-jual lah. Dia ada jual-jual kedai. So yeah bro, kita dah sampai Thailand. Kita dah dekat. That's cool bro, that's cool. Yes. Okay, so sekarang ni kita nak singgah sini nak beli something. Kita nak cari makan apa semua. Ada 7E tapi itu first choice aku sebenarnya kalau pergi Sabi. Yang lain semua macam panggang ni semua kan. Tapi tepi ni mostly tengok tadi lalu memang nampak semua makanan halal lah. Dia ada makanan halal. So situ ada 7E. Sana ada 7E. So yeah, I'm gonna show you the view, you know guys. See that bro? See that bro? Yeah. See that bro? Damn, that's cool. Okay guys, so right now aku nak pergi cari bahan makanan. And see you guys nanti, alright? Ciao. Okay, so right now dah dapat makanan. So aku beli ayam like 2 ketul. Okay lah, so far 2 ketul ayam ni dalam 30 baht untuk satu ketul. So maybe aku beli 2 tadi. So total 60 baht. That's good. Dan also aku dah beli juga air honeydew. This one nak habis lah. Tastes good. Dia rasa macam FNN yang hijau tu, kau tahu tak? FNN yang fruit campuran buah. And the green one, you know. So rasa dia macam tu. And yeah, so sekarang ni kita tahu macam mana planning ni. Mungkin nak pergi cari tempat makan lepak-lepak ya, macam di pantai ni. So tak tahu kat mana ni. Dan we'll see. Yo, guess what? Right now, aku dekat Phuket. Patung Phuket, guys. Weh, aku macam tak percaya tu. Aku dah sampai Thailand ni. Serius lah. Damn. So, aku gerak seorang. Yang lain semua tidur. Aku cakap kat diorang, aku pagi ni aku nak bangun, aku nak pergi breakfast, whatever semua. Tapi first thing first, sebelum pergi breakfast, aku nak jalan ke pantai. Aku nak tengok view, you know. So yeah, so ni aku dah tengok pantai. And now
Aku nak pergi breakfast. Yeah, the view is so damn good, bro. I'm not gonna lie, bro. So right now aku nak grab something je dekat Seperti. And then we go to the beach, chill while having breakfast and enjoying the view, bro. Come on, bro. Right now we're at Phuket, bro. I'm not gonna lie, but damn. Things for breakfast. And yeah, you can see. Okay, let's see. Kita ada. This mana boy? Portion sandwich. Macam mana nak tahu? This one is pork. How about this one is carbonara. Is it for real? Danish, bro? I'm not gonna eat Danish, bro. Also in it, Spanish ham Danish, bro. See that, bro? Right, so I'm gonna go with tuna sandwich. Kita juga it's a tuna salmon. So yeah. Okay. Wow. Aku baru tahu dia di sini boleh jual nasi. Style, shit. Let's buy some mineral water. No. I think aku tak beli mineral water. Aku just beli coffee. Is it a good idea, bro? Is it a good idea? Tell me, is it a good idea? It is a good idea, bro. See that coffee, bro? I'm gonna go with the coffee. I've already get this. And also the chair. Then kursi sekali. And cost dia lebih kurang dalam 50 baht. Sebab dia bagi umbrella. Kalau umbrella, the one with umbrella something like 100 baht. Tapi aku nak buat apa dengan umbrella, weh? Aku nak nature. So aku ambil like the chair also and the table. Total like 50 baht. Kalau bed mesti lebih kurang, dalam 10 ringgit. Berapa ringgit something lagi? Masih aku lah 50 baht. Kan? So yeah, so let's just enjoy the food and the view, you know. The coffee also good, you know. The coffee also good. Approve. It's good. Damn, see it, bro? See that, bro? Dekat sini macam nak hujan tau. Ni yang tak mengamil. Kalau hujan ni tak mengamil. Yo bro, so sekarang ni kita nak pergi cafe hunting and then also takat gambar. So my outfit of the day, bro. This is my outfit, bro. I'm not gonna lie, but it's too cool, bro. Damn. Okay guys, so right now kita nak sampai dekat the Secret Bay, you know. Yeah, that one, bro. So kita nak sampai sini and then kita orang tempat ni aku akan tunjuk kat korang lagi. Memang dia bagi aku dia macam bukit sikit and then dia ada platform semua. Aku tak tahu kalau korang pernah pergi, korang tahulah kan. Tapi yang untuk tak pernah pergi, kita tengok sekejap lagi. Aku pun tak pernah tengok lagi. Aku just tengok tadi dog. And then yeah, so let's go. Indian in Thailand, bro. Indian in Thailand. You know bro, this one looks nice though. Spicy chicken salad with rice. Aku tak nak makan nasi tapi aku makan nasi sikit. Like promise, aku makan nasi sikit lah. Like betul-betul sikit. Right, I'm gonna promise juga. Okay. Weh, macam ni bodoh okey tak gambar kau weh? Bodoh gambar aku bodoh sumpah lah aku pun ingat aku Chinese. Jangan gambar. Ya dong. Yo, buruk sih. Tak, bukan maksud aku tak. Maksud aku bukan kau. View. Kau antara orang yang banyak membakar bagi aku lemah. Iman. Gurau member situ lah. Tak ada weh. Kalau tak boleh gurau weh, tak ada kawan lah weh, tak ada kawan. See that bro? So aku dah order makanan. And right now aku nak turun bawah. Kita tengok view dekat bawah. So dia yang bestnya apa tau tempatnya. Dia ke bawah tau. Dia ke bawah and then dia ada macam like, aku suka macam ni. Dia bukan like
rata macam tu tau. So nice lah. See that? See the entrance, bro. Oh damn, look at that, bro. Damn, lawa tu. Yo. So damn beautiful, bro. I'm not gonna lie, bro. You guys can see that, bro. You know what? I've already in love with this place, man. There's the view, bro. Damn. So kita on duduk situ. Amat. Ya, aku to the table this time. Yeah, bro. And the view, bro. Cool. So guys, sekarang nak hujan, kau tengok oh. Aku tak dapat langsung. Snap. Tak gambar, nak foto-foto, buat table semua tak dapat. And aku macam a bit disappointed lah. Tapi, ya, kau tengok oh. Sana tu nak hujan lah. See? So yeah guys, so ni dia makanan aku. Damn, you guys can see that, bro. Kerana aku nak makan. So, bye guys. With us lah. 10, 11, come. On horse scooter lah. You come with motor. Grab. Oh, Grab. I come with flight. Okay guys, so right now kita nak balik lah. And tengok lah, dah gelap. Okay. So yeah, it's a good experience. Tapi itu lah, timing tak kena datang time hujan kan. And then but nak macam mana kan, dah tak ada rezeki. And then timing pula datang hujung-hujung tahun. So macam habis ni lah. So maybe esok, aku dah tahu sekarang ni petang memang akan hujan. So maybe esok aku akan gerak pagi kan. Yang mana nak ikut, yang tak nak ikut tu, yang penting aku tak ada mood sikit sebab tak ada gambar. Aku tak ada gambar. Kau faham? So right now nak balik rumah. Korang semua planning nak balik hotel. And then kita nak balik hotel. And orang pun tengah tengok gambar lagi. So yeah, cantik sebenarnya, tapi tu lah. Alright, so kita nak balik dah. Alright, tak kisah kat hotel kat mana kan. Alright, kita nak balik dah. Bye. Okay guys, so sekarang hujan lebat. Kalau korang tengok, see that? You see that? Hujan lebat. Dan aku dekat, apa tak nama market ni. Aku tak ingat apa nama market ni. But aku tak nampak musim lah. You know? Alah, dia lebih kurang macam like uptown something macam tu lah. Then, guess what? Aku pakai jacket. No, not jacket. Aku pakai this coat. Yeah. And dekat sini aku beli seluar 150 baht. And also the cap bagi aku naik. So aku tak semua topi aku boleh masuk. Topi ni macam naik, memang kena aku. So aku akan pakai nanti. Right? So jah, aku tak tahu aku berapa nak gerak tak dah. Kau beli apa? Man, aku beli 2 jenis baju. Damn. Sebab nanti kita nak island hopping. So aku nak hopping island tu dengan aku punya baju pun island. Nice. Lepas tu baju kau basah. Mak, beli je pokok Mak, pokok-pokok. Bagus tu. Senang Kau jenis yang kau jenis ada taste, kau faham? Kau jenis ada taste lah. Kau pandai. Kerana aku badan aku ni. Kau pula macam mana? Yo, good morning everyone. Yes, bro. Okay, good morning guys. So, sekarang ni cuaca hujan. See that? Semua pun pakai benda tu, and kita orang pun pakai benda tu. And aku tak dapat rekod sebab hujan. And right now, kita orang plan to gerak kat. Sebab tadi, aku dah bangun awal. Lebih kurang dalam pukul 9. Macam tu aku dah bangun lah. 8, 9 macam tu. And then hujan lebat. Memang tak ada nak buat apa. And then kemungkinan satu hari ni memang satu hari akan hujan. Macam ni. Maybe tak tahu sama ada hujan lebat ataupun hujan macam ni. Tapi ya. And so, bila dah renyai sikit, kita nak macam okay, kelang kabut semua siap-siap. Tapi aku just pakai simple je. Seluar ni dengan this t-shirt. Kalau tak ada baju lain. Tapi aku sebab aku tahu takut hujan nanti. And then baju-baju tu semua habis. So it's better for me just like pakai macam ni je. Faham? And then sekarang, guess what? Kita nak cari cafe semua.
And then kita jumpa this cafe, bro. Cozy Cafe Phuket. Yo. And right now, kita dah sampai this cafe. And the view is so damn good, bro. I'm gonna show you guys, bro. Like, look at the view, bro. Yo, look at the view, bro. Ni ikutkan. Kalau ikutkan lagi lawa. Sumpah lagi lawa. Tapi sebabkan hujan, and then air dia jadi kurang ah. Tapi okay, dia still lawa. Tapi dia macam kurang. Tapi view dia memang TikTok, bro. Dia Cantik kalau cuaca. cantik. Ya, bro. Dia memang cantik kalau cuaca nice kan? Cuaca gelap macam aku tak lah. Ha? Sekejap. Cuaca gelap macam aku. Better letak muka aku kat cuaca. Tapi ni, dia bagi untuk lompat sini, dari sini. Baik, lompat terus terjun mandi. Yalah, ni memang kafe untuk bunuh diri. Yo, okay. So right now, kita nak order makanan dulu and enjoy the view, bro. Yeah. So, just enjoy the view, bro. Okay, so jom kita tengok this harga-harga. Kita tengok harga. Saya pun dah lebih kurang dalam RM20, RM30 lah. Omar Slay. Ni, yo, bro, I need the menu, bro. Shut up. Damn, you're not respecting me as a Malaysian boy, bro. Huh? Omelette and Omelette, shrimp, and also the Malaysian fried chicken. yeah, bro. Yo, can I have the menu, bro? Yo, that's cool. What is this? I mean, the penyasus steak is a fish. Oh, it's also like fish and chip. Like that. Yeah, I see. I think I'm just gonna go with the carbonara. Spaghetti carbonara. Yeah. Can I have the mozzarella? Yeah. Huh? With ice. Yeah, with ice. Rasa make up kari tebal babi. Thank you so much. Appreciate it. okay lah. For me, I think that's good. That's good for me, bro. Lampu. So guys, aku dah order matcha and also the spaghetti carbonara. So yeah, kita just tunggu dulu. Itu nak order apa? Just like peel off the skin. Can I order? Yeah. Oh, 340 baht. 340 baht. With plain water. Yeah, one fried chicken, one fish rib, one water. Okay, 340 baht. Yeah. Yo, bro. The view so damn good, bro. I'm not gonna lie. Sumpah lawa gila tu view. Like, dude. How much? 340. Aku rasa macam nak tidur sini. Ya, aku just tidur sini. Aku rasa ni macam okey sikit tu. Mek. Boleh ni udah lagi balik tukar baju, lepas tu kita gerak pergi kafe lain pula. Kita gerak pergi kafe lain. Kafe lain kau target duit keluar je kan bodoh. Tapi it's worth it, bro. Tak silap aku dekat belah sini, dia ada dia tak nak gambar. Yes, bro. Dia tak nak gambar duduk kat sini. Excuse me, can I go down? Hello. Oh, this one? Alright, thank you, appreciate it. So, what's that? Thank you. Is this way? Going down? Yeah, thank you, appreciate it. So, ni dia laluan turun bawah. Look at the view, bro. Bila aku kat Phuket ni, aku boleh cakap English, bro. You know, I can like speak in English, bro. See that, bro? Cantik kan? Damn. Okay, boleh tahan bawah juga lah dia punya tempat nak pergi tak amal. Ya, sebab dia turun bukit kan. Kemini tadi pun tinggi kat tu. Ya. Tak boleh duduk atas ni tapi sebabkan hujan basah. So, susah sikit. Ni lagi lawa amat kalau duduk sini. Ni kena hati-hati sikit sebab dia tinggi tu. Damn. Okay, sini ada tempat duduk. So, diorang tengah bergambar. Bawah ni pun ada lagi. Okay, so jom kita lompat. Tapi bohong. Kau nak turun bawah? Kau nak aku turun bawah? Hello. Can I go down? Yeah, thank you, appreciate it. Yo. See this, bro. Damn.
Okay, jom. Dia kering. Okay guys, aku tidur dulu lah guys. Aku dah malas nak balik hotel. Aku nak tidur sini, okey tak? Okay, so jom lah kita turun bawah last kat belah bawah ni. And then after kita turun bawah ni, aku nak naik atas balik. Alright. So, yeah, this is the view. Bro. Kalau kita duduk sini. Ni sumpah lagi lawa tu. Okay, so bawah ni dia naik buayan dia. There we go. There we go, bro. Okay, jom kita pusing. Pusing. Yeah. Sayang kan? Timing aku pergi memang tak kena. Macam kurang lah timing aku pergi. Aku pergi timing tengah hujan. Kalau aku tahu aku kena check dulu tu. Aku patut check dulu weather. Oh, licin weh. Aku hampir tergelincir. Patutnya aku check dulu weather. Oh, sini pun ada cafe ya. See lah bro. It's a Blue Harbour Cafe. Fresh. So here we go. Dan kopi, kedai cafe kecil kat sini. Okay, so tu je lah. Atas. Aku nak pergi balik. Aku rasa makanan aku pun dah sampai. Dan aku rasa cuaca macam okey, macam nak okey. Dan aku nak pergi this one place. Apa tak nama dia? Canale Cafe. So aku nak pergi situ. Dan aku nak pakai outfit aku nak tak gambar situ. Kan? Aku rasa aku nak pergi situ. Aku tak kira. Balik ni aku nak pergi tukar baju. Aku nak terus siap-siap. Dan aku nak pergi terus kat gambar kat sana. Okay guys, so makanan dah sampai guys. Nasi goreng, carbonara, bolognese. So ya guys, so ni air dia. Air dia bagi kat dalam ni tu. Like yeah. No, it's a unicorn. So right now aku nak enjoy makan. Alright. Right now aku nak try dia punya carbonara. Alright, so carbonara ni aku rasa dalam 180 tu cakap aku tadi. 180 ke 160 baht. Tapi dia punya portion so, lebih kurang dalam 30 ke 30 lah. Lebih kurang, gua rasa lebih kurang 30. Portion dia macam kucing makan. Ya, betul. So ni rupa dia, bagi aku macam kalau tengok dari segi rupa aku boleh bagi dalam 6/10. Nampak macam tu lah. Dia nampak macam spicy tapi jom lah kita try. Kita ambil sikit kuah dia. Muka kau dah tak okey. Dia macam aku boleh bagi 5/10. Tapi tak wah, tapi kuah dia macam 5/10. And then kita tengok portion dia. Banyak ni je spaghetti dia. Like ni je. Ni je spaghetti dia bagi. Kali suap je bodoh. Dia lebih kurang dalam, kalau kira-kira balik boleh dapat dalam 6 suap. 6 suap habis. Aku rasa dia sebab mahal tu kot, sebab view. Tapi bagi aku view. Makan dulu, aku nak rasa dia punya carbonara. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa macam creamy je bodoh. Untuk blue okey lah. Tahap ketinggian kan tu makan. What the hell? Kau punya okey? Kau punya okey tak? Aku punya macam okey lah. Balik punya okey aku rasa. Berapa rate kau? Aku bagi negatif 4. Babah lu negatif 4. Kau jadi tak kau pandai rate makanan kau tahu. Aku punya bolognese kau tengok. Ni je siap spaghetti. Dia memang nak betul-betul bagi aku diet ke. Kau punya tak lah. Okey lah. Kau punya okey lah. Okey lah. Sekarang ni kau sampai dekat Jangleong Mall. Yang kita nak pergi sini juga. So tadi dah cakap gambar semua whatever. Right now kita nak cross pergi kat mall ni pula. Ya bro, kita nak buka baju.
tak boleh nak buat apa lah. Memang untuk beberapa hari ni akan hujan. So redha je lah. Let's see guys. You can see bro. Cantik lah. Bagi aku mall ni cantik lah. No. Start. Dia boleh lah dapat vibe. Vibe orang kata macam ni rasa macam dekat Lahanda. Ya bro. Okay, dia kenyang outfit aku suka. Kenyang outfit aku suka. Yo, tempat ni sumpah lawa tu. Aku tak tipu tapi tempat ni memang sumpah lawa. Aku suka gila vibe dia. Sumpah. Tak. No. Nice. Kalau ada masalah apa-apa, kau cerita je dengan aku. Aku boleh nak dengar masalah kau. Okay, sekarang kau cerita dengan aku. Kau cerita dengan aku. Dengar. Aku penat kau. Bukan aku seorang je yang sedih. Tengoklah cuaca dekat Thailand ni. Sepanjang aku berada dekat sini pun hujan sentiasa. Tapi ada yang lagi sedih bila aku jumpa orang yang macam ni. Coba aku jangan dangan tau. No money, no honey, boss. Please. Yo, I'm not gonna lie, aku sumpah lawa gila tu. Yeah bro. See that bro, how beautiful it is bro. Okay, so right now kita dah sampai dekat The Commune Cafe. So let's go inside. Alright, so yeah. So here's the view. So jom kita tengok bawah. Kita tengok kat mana.